Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini Harapan Dini. Anda bersama saya, Nur Zawani Miskun. Hasrat Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menghapuskan hukuman berkaitan isu 3R, kaum, agama dan raja. Sekiranya beliau kembali memegang jawatan itu mengundang reaksi bercampur-campur dalam kalangan netizen. Mereka menunjukkan rasa terkejut dan kurang senang dengan kenyataan terbaru itu yang dianggap seperti ulang tayang sejarah lalu. Beberapa pengguna media sosial mempersoalkan keperluan Mahathir yang akan menginjak ke usia 100 tahun pada Julai tahun ini untuk kembali ke posisi tertinggi negara selepas 2 kali menyandang jawatan tersebut. Mereka menyifatkan sudah tiba masanya untuk beliau berehat dan tidak terus berpusing dalam kitaran politik yang sama. Baiklah, dalam perkembangan yang lain, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal membangkitkan persoalan mengenai perjalanan program Jelajah Bersatu yang didakwa tidak melibatkan barisan kepimpinan kanan parti. Wan Ahmad Faisal dan juga Ahli Parlimen Machang mempersoalkan ketidakhadiran Timbalan Presiden serta 2 naib Presiden Parti dalam siri jelajah ke negeri-negeri. Susulan kenyataan itu, Exco Armada Bersatu tampil bersuara meminta agar isu tersebut tidak dibincangkan terbuka lebih-lebih lagi di media sosial. Perkembangan ini mencetuskan perhatian dalam kalangan pengguna media sosial yang melihat ia sebagai petunjuk wujudnya ketegangan dalam parti. Baik, sementara itu sebuah kereta rosak teruk selepas diserang seekor gajah yang mengamuk di Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli malam tadi. Rakaman kereta jenis Toyota Vios berwarna putih yang rosak teruk di bahagian hadapan dan belakang kenderaan tular di TikTok selepas dimuat seorang pengguna TikTok. Ada beberapa komen mendakwa punca insiden berkenaan adalah kerana beberapa buah kereta yang berada di hadapan kereta terbabit tidak memberhentikan kenderaan sewaktu gajah tersebut ingin melalui kawasan itu. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Zulkifli Mahmud, Toyota Vios yang dipandu oleh seorang lelaki itu telah diserang beberapa ekor gajah liar ketika melalui jalan tersebut. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak menyebut tentang dakwaan ada kenderaan lain yang melintas ketika gajah tersebut berada di atas jalan raya. Baiklah, sekian sahaja berita kita hari ini. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.